orang dah ada lah kan. Cuma yang ada yang free dan bayar je kan. Okey, contoh dia saya sekarang ni saya nak pergi pada Canva Clip, saya tekan sini. Okey, katakanlah okey, arahan dia okey, sekarang dalam kalau saya cuba try ini saya nak percubaan ni, saya nak percubaan. Saya nak try cakap benda bahasa Melayu. Okey, kali ini saya nak ambil satu based on anda punya benda-benda ni, saya nak ambil satu situasi siapa ada gambar produk tak? Boleh belanja satu dalam chat jap. Saya pinjam kejap. Tak apalah. Okay, saya buat satu round dulu. Saya nak buat real estate. Hantarlah Syahir gambar keropok ke apa ke. Hantar satu. Okeylah, saya buat real estate negotiator. Okey, kali ni saya tak hantar arahan dalam bahasa Melayu. Saya try Saya tekan kali ni, saya tekan voice. Malas nak type. Tolong hasilkan video. Seorang real estate agent sedang menunjukkan rumah teres di belakangnya. Suasana di Kota Baru, Kelantan. Okey, tengok. Sistem dia kata, please produce a video of a real estate agent showing a house, a terrace behind it. The location is in Kota Baru, Kelantan. Lepas tu dia ada apa? Lepas tu dia turn on nak style apa? Cinematic, photorealistic, 3D render, cartoon. Katalah kita buat photorealistic sikit. Lepas tu kita boleh buat, sekarang ni dia kalau macam dekat Canva, gambar melintang je, tak ada banyak. Lepas tu nak ada audio tak? Letak sikit dia bercakap-cakap. Framing, ini yang saya nak cerita ni. Ini macam kamera lah, kita main macam kamera. Wide shot ni untuk apa? Kalau kita nak tunjuk gambar keseluruhan lah. Medium shot, kalau kita nak buat gambar orang interview. Kalau close shot, kalau kita gambar review produk kan, kita nak cerita USP. Contoh, baju ni jahitan dia tahan dan kemas. Apa bukti dia? Ni. Macam itulah. Itu maksud dia close shot. Over the shoulder shot. Ini over the shoulder ni maksud dia macam kita pandangan lah, POV lah. POV pandangan, Over the shoulder ni macam dia macam seolah orang lain tau, macam orang ketiga yang melihat tu. Macam tengok dalam gambar itik ni. Lepas tu top down shot, mana dia daripada atas ke bawah. Okay, so saya ambil wide shot. Okay, lighting, lampu dia macam mana? Lampu soft ke? Lampu hard ke? Lampu dark ke? Lampu golden hours. Golden hours ni waktu-waktu dia macam ni lah. 8 pagi sampai 10 pagi, 5 petang hingga 7. Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah. Pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodal AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt. Lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Senang. Subscribe guys, jom nak join SI Kuih Bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.